Ni dalam satu perjalanan, saya duduk di lounge nak tunggu kapal terbang. Saya jumpa satu orang doktor perubatan pakar. Dia kerja di hospital kerajaan, dia pakar kanak-kanak jantung. Dia kata dia pernah bawa saya dulu pergi satu tempat ceramah apa. Saya tak ingat lah. Saya ni memang kadang-kadang lupa rupa orang. Duk tengok ramai tak ingat. Kan? Tapi saya tertarik lah dia bersembang dengan saya tu. Saya kata, dia tanya saya berapa hukum lah. Dia kata tentang kerjaan dia. Sebab dia kata kadang-kadang bila buat bedah ni 8 jam duduk berdiri je. Tak boleh nak kencing pun tahan. Kritikal. Masa tu macam mana cara nak solat, macam-macam lah dia tanya. Panjang. Sementara saya duduk tunggu flight tu, duduk di lounge, duduk makan tu, saya dengar. Isteri dia juga doktor. Tapi dia orang jarak jauh. Pasal isteri dia ada satu tempat lain, dia di tempat lain. Saya tanya dia. Saya tahu ramai orang jadi doktor swasta ni pendapatan mereka hebat. Doktor swasta ni pendapatan mereka setahun lebih pada 1 juta, 1,5 juta. 800,000, 900,000, 1 juta tu biasa bagi doktor-doktor pakar. Saya tanya berapa dia dapat gaji dia. Sikit dah. Maksudnya dengan kepakaran tu tak banyak lah dia. Dia kata, saya tanya, swasta tak ada offer ke? Dia kata, ada, selalu offer. Banyak gaji swasta, dia kata. Ya, dia kata, kalau pergi ke swasta, setahun gaji saya sekarang, sebulan gaji swasta. Dia kata, tak pergi ke? Adalah juga fikir, tapi saya tak pergi. Kenapa? Kerana isteri saya kata, kita tak payah pergilah. Kalau kita pergi ke swasta, siapa nak bedah orang miskin? Kerana memikirkan kata-kata isteri dia tu, siapa nak bedah orang miskin? Dia tak pergi. Tuan-tuan, Masya Allah. Satu orang, kerana adanya orang-orang yang macam ni, ramai orang awam masih lagi ada doktor pakar di hospital. Bukan saya kata salah yang pergi kerja swasta tu, tapi ada orang berkorban. Lebih besar lagi korban dia tu daripada korban mufti ke, korban ustaz ke. Ustaz muda ayat liang. Bayaran lebih, goreng hangit yang boleh makan 2 biji ya. Kadang-kadang lah. Ini satu kerja yang mana-mana kerja. Sebab itu kita kadang-kadang insaf. Orang lain, hamba-hamba Allah ni ada yang jauh kadang-kadang buat kerja lebih hebat daripada apa yang kita buat.